belajar dekat IPG nak jadi cikgu. Tapi sekarang korang tengah cuti SEM kan? Kita orang cuti 2 bulan. Lamanya korang jumpa pergi travel mana-mana? Wah, macam seronok je. Jom. Saya ada survey satu travel ni pergi Batam. Nak tak? Banyak tempat-tempat cantik kat sana. Boleh juga. Kita pun dah lama tak jumpa. Jap. Tapi kita kan pelajar, jadi kita kenalah jimat cermat sikit. Saya rasa kita boleh jimat melalui kos kenderaan yang kita naik. Kalau macam tu, kita nak naik kapal terbang ke feri? Okey, mari kita selesaikan masalah ini. Feri atau kapal terbang. Terdapat 3 kelebihan jika kita menaiki kapal terbang. Yang pertama, cepat dan menjimatkan masa. Yang kedua, lebih selesa dan moden. Yang ketiga, pemandangan yang menarik. Terdapat juga kekurangan jika kita menaiki kapal terbang. Yang pertama, harga tiketnya terlalu mahal. Yang kedua, penempahan tiket perlu awal. Yang ketiga, kos ke lapangan terbang adalah lebih tinggi. Manakala, jika kita menaiki pengangkutan feri, terdapat 3 kelebihan iaitu harga tiket yang lebih murah. Yang kedua, boleh membeli tiket akhir waktu. Yang ketiga, kos ke terminal feri lebih murah. Terdapat 2 kekurangan jika kita menaiki pengangkutan feri. Yang pertama, mengambil masa yang lebih lama. Yang kedua, kurang selesa. Jadi, kami memilih untuk menaiki pengangkutan feri. Hal ini kerana terdapat kelebihan dan kekurangan antara pengangkutan feri dan juga kapal terbang. Oleh kerana kekurangan yang kami dapati terhadap pengangkutan kapal terbang lebih banyak berbanding kekurangan feri, maka kami memutuskan untuk memilih pengangkutan feri. Lebih-lebih lagi, kami merupakan sekumpulan pelajar universiti di mana mempunyai pelbagai kos yang perlu dibayar dan ditanggung. Jadi, kami akan memulakan perjalanan kami untuk pergi ke terminal feri. Sebelum itu, saya akan terangkan tentang perjalanan kami. Alia, Izzah dan Aina akan pergi berjalan kaki ke rumah Iris di nombor 1 Jalan Harmoni 6 untuk berkumpul bersama sebelum memulakan perjalanan ke terminal feri. Setelah kami berkumpul, kami akan bergerak menaiki kereta Azia. Perjalanan kami ke terminal feri berjarak 20 km. Terminal feri ini terletak di Berjaya Waterfront, Johor Bahru. Perjalanan kami ialah ke Batam, Indonesia. Ini merupakan pengiraan minyak bagi pengangkutan feri, iaitu daripada rumah Iris ke terminal feri. Jumlah kesemuanya. Jadi, tiket bagi seorang dewasa ialah RM160 seorang. Jadi, kami mempunyai 4 orang iaitu Alia, Izzah, Aina dan Iris. Jadi, RM160 darabkan dengan 4 orang iaitu bersamaan dengan RM640. Jadi, RM640 tambahkan dengan RM2.46 iaitu bersamaan RM642.46. Pengiraan minyak kapal terbang. Ini merupakan jarak antara rumah Iris ke airport. Jumlah kesemuanya bagi pengangkutan kapal terbang. Tiket bagi seorang untuk menaiki kapal terbang ialah berharga RM764. Jadi RM764 darabkan dengan 4 orang iaitu bersamaan dengan RM3056. RM3056 tambahkan dengan RM4.92 bersamaan dengan RM3060.92. Kesimpulannya, pengangkutan feri lebih murah berbanding pengangkutan kapal terbang. Kami berempat memilih pengangkutan feri kerana prosedurnya yang lebih mudah berbanding pengangkutan kapal terbang. Kami juga telah dapat menjimatkan kos sebanyak RM2,418.46 iaitu kos pengangkutan kapal terbang ditolak dengan kos pengangkutan feri.